Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak tunjuk satu order daripada customer kami. Dia order satu dryer baru, brand Daima 10 kilo. Dryer ni kita convert daripada dryer elektrik pada dryer gas lah. Okay, ni dia punya barang lah. So kalau kau tengok ni, dia manual. Push dia. Ni pun punya dryer lah. Kalau tengok daripada depan semua sama je. Penggunaan pun sama. Penggunaan seperti yang asal. Cuma yang berbeza dia adalah dia punya pemanas dia. Okey, kalau tengok dekat bahagian belakang, ni part yang kita dah tambah lah. Okey, so kita dah tambah dia punya tabung yang mengalirkan haba ke dalam dryer lah. Ni dia punya komponen dia. Ni wire dia kita buat, kita punya timer, dia punya control valve dia. Hose gas masuk. So kalau tengok belah sini, okey, dia semua dekat bahagian tepi dan luar lah. So dia tak ada tersorok, terperap kat dalam ni. Senang nak maintain, senang nak repair kalau ada apa-apa masalah. Okey, sekarang saya nak demo cara penggunaan mesin dryer ni. Okey, first daripada hose yang kita bekalkan ni, kita sambung ke tong gas lah. Masukkan, kita mesin macam gas rumah, pusingkan, bagi dia lock. Okey, so dia dah fit. Kita masukkan pakaian pula. So, kalau ada pakaian kita masukkan, penuhkan at least dalam 3/4 lah, jangan full sangat, nanti dia lambat kering ataupun takut tak kering pun. Okay, untuk menggunakan dia salah satu adalah cara dia adalah dengan check dia punya filter. Kalau dah lama pakai, filter ni sepatutnya setiap kali pakai dia kena cuci lah sebelum. Macam ni saya dah test, dia ada habuk-habuk daripada keringan yang sebelum ni yang kita test tadi. So bila dah bersih, kita masukkan balik, masukkan baju, tutup, on dengan cara pilih mode yang kita nak lah. Tapi biasa saya cadangkan extra atau standard lah. Okay, mode ni dia auto lah. So bila baju tu kering, dia akan berhenti walaupun timer dia masih banyak. Dia ada sensor untuk detect ke baju tu kering. Okay, so sekarang saya pilih extra dry. So bila kita set start, dia akan mula berjalan dan api tu akan berjalan. Saya tunjuk lagi. Okay, so dia dah bunyi. Boleh tengok belah sini. Okay, sekarang kita tengok api yang terhasil daripada pembakaran dia. Okay, api yang ada adalah api biru. So kalau malam kita akan nampak geli warna biru. So api biru ni dia bersih, dia tak ada jelaga. So baju tu tak akan hitam, tak akan berjelaga. Okay, untuk pemanas yang kita dah buat ni, dia follow timing mode mesin ni semua. Setting pun ikut je, cuma yang kita buat adalah kita menggantikan cara pemanasan elektrik tu kepada cara pemanasan guna gas. Dan bila guna gas ni dia lagi jimat kos untuk menggunakan. Kita jimat elektrik sebab kita pakai gas ni dia subsidi. So dia murah. Pakai kat rumah, jangan pakai kat tempat lain. Kat rumah tak ada masalah. Okay, so dia cepat, murah dan mudah. So itu saja. Apa-apa hal boleh kontak kami untuk pemasangan atau membeli mesin set, ataupun kalau tuan-puan beli dryer sendiri kita pun boleh buat juga. InsyaAllah apa-apa hal boleh kontak kami lah. Terima kasih. Assalamualaikum.